Assalamualaikum. Saya Puan Salwa. Sebenarnya saya ni tak tahulah nak cerita testimoni apa sebab ni first time. Dan saya pun baru lagi berada dalam grup Syuangko ni. Rasanya baru sebulan. Saya diperkenalkan dengan kopi CEO ni daripada Puan Farida. Mulanya diberikan kepada mak saya lah. Mak saya ni ialah salah seorang pengidap sakit buah pinggang yang kronik. Dan sekarang ni telah menjalani rawatan dialisis selama 5 tahun. Terus kata permulaan kata testimoni daripada mak tu, dia minum kopi ni. So selepas dia ambil, orang kata lebih kurang dalam sebulan 2 bulan, dan saya dapati dan saya tanya dengan mak apa reaksi yang dia dapatlah daripada mengambil produk kopi ni. So setakat ni Alhamdulillah, sebelum ni kaki dia memang sakit, dia pun nak jalan pun kita kena papah. So lepas dia amalkan kopi ni, Alhamdulillah dia punya pergerakan tu, orang kata nak kata berdiri secara normal tu memang belum lagi. Tapi orang kata bila dia berjalan tu boleh memapah lah, maksudnya tanpa bantuan daripada saya, dia memapah. Dan dia punya kaki, tumit kaki yang sakit tu, bila dia pijak tu sekarang ni, orang kata kesakitan tu dah mulai kurang. Dan badan dia bila dia minum kopi tu dia akan rasa berpeluh. Sebab selama ni dia kata air dalam badan memang kurang lah, sebab dia ada di sini memang kurang. Tapi bila dia amalkan tu dia rasa macam puas. Bila berpeluh tu kita rasa badan dia rasa segar lah. Rasanya setakat ni yang itu orang kata kesan yang saya nampak pada mak saya. Dan pada masa sama bila tengok mak pun dah rasa macam ada segar, so saya pun dalam orang kata dalam nak cuba tu pun Alhamdulillah saya pun cuba juga. Walaupun orang kata saya setakat ni insyaAllah Alhamdulillah lah tak adalah orang kata ada penyakit-penyakit yang berbahaya. Tapi saya protect diri saya dulu. Sebab mak dan arwah ayah memang ada simptom orang kata penyakit tiga serangkai tu, jantung semua ada. Jadi saya orang kata ambil langkah awal lah. So, saya pun dah mula mengamalkan minum kopi. Dan sekarang ni dalam bulan yang ini saya baru ambil Jiaho. Saya nak rasa apa dia punya kesan dalam badan saya lah. So setakat ni saya rasa memang orang kata memang best lah. Badan saya pun cergas sebab saya nak jaga mak yang sakit. Dan masa yang sama saya menjaga, jadi pengasuh lah pada 4 orang. Dan pada yang sama tu saya orang kata mencuba menjual ataupun share kopi untuk jana pendapatan. Sebab saya dulu bekerja, sekarang ni bila mak dah jatuh sakit saya tak ada pendapatan yang orang kata macam biasalah. So sekarang ni saya belajar untuk orang kata sharekan produk kopi ni kepada orang-orang yang di luar sana yang memerlukan. So saya rasa saya perlu sihat, saya perlu bertenaga untuk saya mudah untuk pergerakan saya. So rasanya setakat ni je lah kot. Sebab saya baru lagi tak ada testimoni yang hebat lah. Okay.